Kita tak tahu lagi ni tempat ni macam mana. Tapi si penyu jantan ni degi. Kamu tak nak ikut, kamu tunggu sini. Biar aku masuk, aku nak tengok dalam tu macam mana. Nanti aku cerita kat kamu macam mana keadaan dalam. Kau tunggu je sini, kata penyu jantan. Penyu jantan ni pun teruslah naik ke darat lagi ke darat lah untuk pergi ke taman tu. Penyu jantan pun mula berjalan-jalan di dalam taman yang cantik, sehingga dia terlihat sebuah kolam yang sungguh cantik dan jernih air dia. Kemudian tanpa fikir panjang, dia minum air daripada kolam tu. Dia minum, kedeguk dia minum. Lega. Lepas dia minum, dia mula rasa macam badan dia goyang ataupun pening. Dia dah rasa hulu hayang. Dan pada masa yang sama, dia rasakan badan dia ni tak boleh bergerak. Macam cramp, macam tak boleh gerak. Bila dia tengok tangan dia, kaki dia semua, rupanya dia dah pelan-pelan nak berubah menjadi batu. Kemudian tanpa ambil masa yang lama, penyu jantan yang tadi terus bertukar menjadi batu yang bentuk penyu. Okey. Kemudian penyu betina tadi dekat darat luar tadi, dia dah tunggu lama. Dalam hati dia dah fikir bukanlah, dah tak sedap mana pergi si jantan abang ni. Mana dah pergi abang ni. Dia duduk tunggu. Dia hanya mendoakan benda yang baik-baik je lah. Tapi benda dah jadi, yang si jantan pun dah jadi batu. Tak boleh nak kata apa lah. Okey. Kemudian kabar berita buruk ni disampaikan oleh seekor burung camar kepada penyu betina. Dengan perasaan sedihnya, penyu betina dengarkan burung camar ni bagi tahu yang si jantan, sahabat kamu, dah menjadi batu. So penyu betina pun rasa sedih lah, duka lah dia. Kecewa semua dia lah, menangis-nangis. Dengan perasaan sedihnya, dengan menangisnya, dan dengan redanya, dia pun patahlah balik pergi ke laut. Masuk air, pergi ke laut. Sedihlah dia berlayar seorang-seorang, berenang seorang dalam laut. Kemana saja dia pergi, sejak pada hari itu, kemana saja penyu betina ni pergi, mana-mana tempat dia pergi pun, dia tetap akan kembali di situ untuk bertelur. Dan pada masa yang sama, dia bertelur, dia menziarahi batu penyu tu. Setiap kali dia bertelur, dia akan menangis teringatkan